tidak ada tujuan, sama ada untuk dunia, tidak pula untuk akhirat. Bukankah lebih baik jika mengamalkan wirid secara berterusan, misalnya dalam sehari semalam tidak pernah meninggalkan baca Quran serta memahami isinya? Sesungguhnya wirid yang berterusan itu memberi kesan kepada hati dan mampu mengekang hawa nafsu, asal sahaja diamalkan secara terus menerus. Kita fikir saudara-saudara semua, lepas isyak kita buat apa? Yang malam ni alhamdulillah ada majlis ilmu, hari-hari lain. Lepas isyak, tengah kita tengok TV, sama kita duduk kedai kopi sembang sampai pukul 12 malam. Apa kita dapat dengan perbuatan macam ni? Allahumma illa mereka kita sembang hal-hal masalah umum, masyarakat, perkara yang baik itu cerita lain lah. Kalau kosong-kosong setakat rompak, setakat itu dan ini, atau bukan untuk tujuan membina ukhuwah, maka perbuatan ini merugikan kita. Sedangkan kita tengok umur kita dah 60 tahun. Kenapa 60 tahun nak habiskan kedai kopi? Dia dah jadi satu trend masyarakat kita. Dia dah pencing, siap, kedai kopi lah tempat kerja dia yang baru. Dah pencing, kedai kopi. Dia ke masjid pun sebab cari kawan nak latih lepas tu. Kawan masjid sini lah. Betul-betul tu. Sebab tu bila ada kuliah, cari lari, duduk belakang, jauh. Ini satu trend yang kita kata cukup bahaya. Jadi kalau saya katakan umur 60, kita dah tak ada kepentingan apa-apa selain. Nak jadi calon, tak boleh terima dah umur 60. Naikkan kalau kita dah glamour dari awal lah. Kalau baru start naik calon, jangan harap. Nak jadi pengurusi surau pun tengok, ni asyik sakit je pun tak boleh. Tuhan nak beri kesempatan beribadat lah tu. Bila segala kemuzuran awak nampak pada batang tubuh kita, maknanya Allah nak suruh kita berkhalwat dengan dia. Tapi kita tak faham-faham. Cari juga kawan. Orang dah tak nak kawan kita dengan kita semua. Anak kita pun tak nak kawan dengan kita. Anak pun kalau pergi pasar tak nak ajak ayah, nyusah je ayah. Saudara, kita duk paksa cari kawan dah. Walau itu satu rahmat untuk kita fokuskan pada ibadah. Sebab tu kadang-kadang ialah bagi saya bagus juga ada setengah sahabat kita buat pondok untuk orang tua. Pondok untuk, cuma kita bila cerita pondok mesti kat kampung pedalaman sana. Mungkin satu hari ni mungkin ada orang buat pondok kat bandar sana. Orang tua yang pencin-pencin tak ada kerja dah tu, mai kita buat ibadat. Kita ambil balik apa yang dah hilang. Kita belajar balik. Ya Allah dah beri kita peluang sekarang. Niaga dah ada meniaga suruh anak-anak. Ambillah. Kita pun nak apa lagi? Tak ada apa dah, kita bagi anak-anak. Maka kita yang umur 60 ke atas ni, Tuhan dah bagi bonus banyak ni. Yang saya katakan a'dhalallahu ila imri'in ballaghahu 60 sanah. Allah Ta'ala tak terima lagi kemuzuran orang yang Tuhan bagi dia umur sampai 60 dah. Kenapa saya katakan tadi 60 kita dah rasa semua dunia. Kita dah rasa semua, nikmat kahwin dah rasa, nikmat ada anak dah rasa, tengok anak kecil pun dah ada, semua nikmat dah kita rasa. 60 dah bagi dah pencen. Semua syarikat bagi pencen, kerajaan pun bagi pencen. Artinya so ini peluang. Tapi kalau orang tidak mampu menghidup peluang yang Tuhan berikan hoki dia. Sebab itu kita, ya bagi saya kalau ada sahabat-sahabat kita boleh buka pondok peluang untuk orang macam ni. Tapi ini pondok yang bersifat terbuka. Pondok sifat terbuka. Jangan ya kita dah ada suatu fikrah, sebut je pondok mesti Nuh Dalaman, kat mana, kat Umi, kat Pahat. Kita orang BBU takkan nak pergi sana. Anak-anak kat sini. Ni buat tengah-tengah bandar. Pondok bersifat terbuka, saudara tak payah tidur sini, tetapi majlis ilmunya lebih keras. Lepas maghrib, lepas tu isyak kita buat lagi. Kemudian kita wirid, kita tadarus. Tapi time tidur balik rumah. Seperti ini. Taklah kita terpisah dengan masyarakat kita. Sebab kita nak tarik lagi masyarakat kita. Minta masyarakat kita yang buruk, kita tak buruk. Kita seorang je selamat, lari ke pondok. Dah selamat dah dia lari ke pondok yang ni, biarlah. Dia tak sedar lagi. Kita nak buat pondok yang terbuka. Yang saya katakan kalau hari ni kita masjid-masjid biasa kuliah maghrib je. Lepas maghrib, lepas isyak. Lepas tu malam qiyam, datang. Kemudian subuh pula kita ada, walaupun hari kerja. Sebab dia dah tak kerja. Orang yang umur 60 kata, okey kita datang. Belajar lebih sikit. Dan kita katakan sempurnakan solat, sempurnakan semua benda-benda yang patut kita sempurnakan. InsyaAllah kita tak membazir masa. Tapi kadang-kadang saya katakan tadi bahawa kita tak ada peluang. Yang kedua, kita pun tak cari. Kita pun tak cari. Kan ini penting saudara kita create orang-orang agama yang sepenuh masa untuk agama. Sebab sekarang ni masalahnya ialah orang agama untuk sibuk cari kehidupan dia juga. Menyebabkan dia tak ada ruang untuk mendidik kita. Dia kalau kita dapat create ustaz gini lah ustaz. Ustaz duduk mengajar kita je, gaji ustaz kita bayar. Ustaz duduk di sini. Ustaz berhenti kerja.
Sebab kami nak dapat peluang ilmu daripada Ustaz. Ustaz kan janji kami dapat kali 30 orang. Bagi 10 riyal, 100 ringgit seorang Ustaz. Dia 3,000 sebulan, sama gaji Ustaz cikgu. Berhenti. Dan manfaat pun banyak. Ni kita pakat 30 orang, 40 orang, 50 orang. InsyaAllah kita ada tenaga ni. Sebab macam saya katakan tadi bahawa masalah ustaz-ustaz kita tadi pun hidup cari kehidupan ni sebab dia pun muda lagi. Kalau dia 60, kita pakat umur 60. Tapi dah kalau mengaji umur 60, pakat tidur belaka. Kita nak ustaz biar muda sikit untuk pimpin orang tua, baru kita laju sikit. Kalau ustaz yang pimpin kita pun tua macam kita, pakat slow belaka, dia tak sampai juga. Maka ini kita katakan peluang yang patut kita ambil betul-betul. Jangan orang bila Tuhan beri umur 60 tahun sia-siakan. Jangan anggap ini biasa ustaz, bukan anugerah. Ini anugerah. Tuhan tak matikan kamu sampai hari ini. Orang yang umur 30 mati, 38, 35, kamu 60 tak mati lagi. Artinya Allah beri peluang. Maka kenapa sia-siakan peluang dan terus sibuk dengan dunia? Maka ini suatu peluang yang baik yang Allah berikan. Besar Jamhir pernah berkata, ini seorang pemikir, jika kesibukan seorang itu menyebabkan keletihan pada waktu lapang akan menimbulkan pembusukan. Seorang yang bijaksana berkata, jangan menyendiri kerana ia merosakkan akal dan akan membuat masalah yang sudah selesai menjadi kacau semula. Manakala yang lain berkata, janganlah engkau biarkan harimu berlalu tanpa manfaat dan jangan engkau tanamkan hartamu pada sesuatu yang tidak faedah. Sebab usia itu terlalu singkat untuk disia-siakan dan harta itu terlalu sedikit untuk engkau simpan dalam hal yang tidak berguna. Alangkah ruginya jika orang yang berakal menghabiskan waktunya dengan melakukan hal-hal yang tidak boleh mengambil manfaat dan kebaikan dan membelanjakan hartanya dalam hal yang tidak menghasilkan pahala dan ganjaran. Nabi Isa AS pernah berkata, kebaikan ada 3: ucapan, penglihatan, diam. Siapa yang ucapannya selain zikir, maka dia sudah melakukan yang sia-sia. Siapa yang pandangannya tidak untuk mengambil pengajaran, maka sesungguhnya dia sudah lupa. Siapa yang diamnya bukan untuk berfikir tentang kebenaran, maka dia sudah tenggelam dalam kesia-siaan. Seorang hamba sangat memerlukan Tuhan dan pelindung. Justru dalam diri Tuhan mesti ada kekuatan, bantuan, hukum, kekayaan dan keabadian. Seorang hamba sangat memerlukan Tuhan dan pelindung. Justru dalam diri seseorang, bukan diri Tuhan, diri seseorang mesti ada kekuatan, bantuan, hukum, kekayaan dan keabadian. Manakala yang mempunyai semua sifat itu adalah Allah yang Maha Esa, yang Maha Kuasa dan yang Maha Memelihara. Saudara, kita dalam dua keadaan. Kita menjadi hamba manusia yang meminta-minta atau menjadi hamba Allah SWT. Kata Imam Abu Hasan Syadzili dalam kitab Tabaqat Syadziliyah, beliau kata begini, seorang yang bila ada hutang dengan manusia, berarti dia mengharapkan orang ni semuanya. Orang ni ada kekuatan, orang ni ada pengaruh, orang ni ada kekayaan, orang ni ada semua. Maka sebab itu dia berhutang. Maka saudara berpindahlah kepada berhutang kepada Allah, yang sebenarnya memiliki semua benda atas dunia dan menciptakan. Berhutanglah dengan Allah. Apa maksud jangan hutang dengan manusia, berhutang dengan Allah? Artinya saudara, kalau kita nak berhutang, bila hutang kita itu kerana Allah, maka Allah pasti membayar. Jangan hutang itu kerana kita. Mana hutang itu kerana kepentingan kita, hutang itu kerana kita katakan ke duniawi kita. Biar hutang kita kerana Allah. Saya berhutang untuk saya kuatkan agama Allah dalam diri saya. Ya, seorang yang berhutang untuk belajar supaya kuat agama. Seorang yang berhutang untuk kita katakan mendamaikan orang berbala supaya baik persaudaraan orang ni. Ini semuanya berhutang kerana Allah. Kita tidak lagi berhutang untuk kita bermewah. Yang ini satu trend, hutang untuk bermewah, hutang untuk tunjuk kaya, hutang untuk menunjukkan lagak dan sombong kita. Ini bukan hutang untuk Allah. Biar kita hutang untuk Allah, sehingga saudara, Allah Ta'ala pasti bayar hutang kita. Maka ini penting kita mengubah cara hidup kita. Ya, sampai peringkat saudara, kita jangan lagi hutang dengan orang. Biar itu jadi salah satu target hidup kita. Biar kita cuba pula, kalaupun saya nak hutang, saya hutang untuk menjaga agama Allah. Ini yang berlaku kepada para sahabat Ridwanullahi alaihim ajma'in. Mereka sanggup berhutang untuk bela agama Allah. Mereka sanggup untuk berhutang demi untuk kebaikan orang lain, kerana Allah dan juga kerana dakwah.
Sebab itu kita lihat mereka berjaya. Berjaya dalam menjadi diri mereka sebagai seorang manusia yang berwibawa dan juga manusia yang bertakwa di sisi Allah SWT, dan Allah Ta'ala jadikan mereka ini dibayar hutangnya oleh Allah. Saudara, ini benda-benda yang kita katakan penting dalam kita merancang hidup. Sebab itu panjang angan-angan ni menyebabkan kita tak akan pergi ke peringkat ini. Saudara, orang yang ada agama dengan orang yang tak ada agama, angan-angannya berbeza. Seorang yang hidupnya ikat dengan Allah dan ikat dengan agama, kalaupun dia berangan-angan untuk beri manfaat kepada manusia dan manfaat kepada agamanya, macam saya sebut kata-kata Ibn Jauzi, ulama'-ulama' dia kena berangan. Sebab dia berangan, dia dapat karang kitab. Berapa puluh jilid dia karang. Al-Imam Khatib Al-Baghdadi, dia pergi ke Mekah, dia minum air Zam-Zam. Dia kata, ya Allah, jadikan aku dapat mengarang kitab yang paling besar sekali. Itu angan-angan dia. Akhirnya dia menyiapkan Tarikhul Baghdad yang melebihi 30 jilid. Imam Suyuti pergi Mekah minum air Zam-Zam. Ya Allah, jadikan ilmu fiqahku seperti Imam Burqini, dan jadikan ilmu hadisku seperti Imam Ibn Hajar, ilmu aku. Maka Imam Suyuti dapat. Dia berangan-angan nak biar ilmu hadisnya seperti Ibn Hajar Al-Asqalani. Ibn Hajar meninggal sekitar tahun 858, manakala Suyuti 911 Hijriah. Sebab ulama hadis paling hebat sekali ialah Ibn Hajar Al-Asqalani. Paling hebat sekali, sehingga dikatakan orang berhutang dengan dia. Semua ulama-ulama berhutang Ibn Hajar ilmu hadis dia. Maka Suyuti pun dia nak biar dia dapat ilmu macam Ibn Hajar. Maka dia menghampirinya. Walaupun orang tetap kata Ibn Hajar paling alim, tapi dia menghampirinya. Sehingga bila sebut tentang ilmu hadis, maka keluar nama Suyuti rahimahullah, yang mengarang Alfiyah Suyuti, yang mengarang kitab Tadribur Rawi, yang mengarang kitab Ali Masnu'ah, ini semua dalam bidang hadis, yang mengarang kitab Jami' As-Saghir, yang mengarang kitab Al-Jami' Al-Kabir, ini semua dalam bidang hadis yang diakui kehebatan kemuliaannya. Dia seorang ulama berangan, tapi orang ada agama lihat dia berangan untuk apa? Biar agamanya dapat diambil manfaat oleh orang lain. Tapi orang yang tak ada agama, saudara, apa dia berangan? Dia berangan untuk kebanggaan. Saya nak jadi orang paling kaya, saya nak jadi orang paling kuat, saya nak jadi orang paling panjang umur, saya nak jadi orang paling bertenaga dan tidak berpenyakit. Semua untuk dia. Apa yang ditinggalkan untuk orang selepas? Yang berangan untuk agama, dia berfikir untuk apa yang saya nak tinggalkan pada orang lain. Lihat Ibn Aqil rahimahullah, dia punya angan-angan nak tinggal satu kitab yang bicara semua benda. Akhir dia buat satu kitab Al-Funun sebanyak 800 jilid. Bukan kata tak terbaca, tak tercetak buku. 800 jilid kitab Al-Funun, saudara, mengandungi pelbagai ilmu, tafsir, hadis, fiqh. Sebab dia kata sebelum dia mati nak tinggal satu kitab dan semua benda dia nak catat, supaya dia manfaat pada orang lain. Apa 800 jilid. Bayangkan ulama-ulama ni, yang angan-angan dia selalu menyebabkan kita dapat manfaat. Kalau mereka tak berangan, kita pun tak dapat ilmu mereka. Tapi orang-orang yang saya katakan tak ada hubungan dengan Allah dan agama, bila kita sebut berangan, apa benda kita nak boleh berangan? Melainkan menjadikan kita makin keras hati. Fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum, kata Allah. Maka panjang angan-angan mereka, maka keraslah hati mereka. Orang yang panjang angan-angan tanpa agama, maka hatinya jadi keras. Cerita bab mati tak terasa pun tunggu. Kerana kita tahu yang boleh membatasi angan-angan kita ialah ingat mati. Sebab tu bila kita cerita ingat mati, angan-angan kita pun jadi putus. Seorang ulama namanya Yazid Raqashi rahimahullah, sebagaimana diceritakan oleh Ubay Abtari dalam kitab Nuzhatun Naziri, beliau kata, Yazid Raqashi ni, saudara, macam mana dia nak pendekkan angan-angan. Dia kata, wahai diri, siapa yang akan semayang untukmu bila kamu mati nanti? Wahai diri, siapa yang akan berpuasa untukmu bila kamu mati nanti? Wahai diri, siapa yang akan melakukan kebaikan bila kamu mati nanti? Siapa? Maka bangunlah untuk solat. So, dipendekkan angan-angan. Jadi kalau kita fikir balik, kalau kita mati, siapa nak semayang untuk kita? Kalau bukan kita yang semayang sekarang. Kalau kita tak puasa sekarang, siapa yang nak puasa untuk kita? Kalau kita tak bersedekah sekarang, siapa nak bersedekah untuk kita? Kita dapati orang lain loket nak buat kebaikan untuk kita. Kalau kita sendiri pun berkira-kira nak buat baik untuk kita, sementara orang lain.
Siapa nak baca Quran untuk kita? Siapa? Ustaz ada. Geng-geng tahfiz banyak. Yelah, dia boleh larang sekali. Yang matinya ramai, yang apinya 18 orang. Yang matinya 1000, juta. Siapa nak baca Quran untuk kita bila kita mati? Siapa? So bila kita fikir macam tu, pendek sangat. Kerana itu dalam kitab-kitab raqa'iq yang berkaitan dengan pelembut hati, baik kitab Risalatul Mustarsyidin, baik kitab Risalah Kusyairiyah, ataupun yang mendominasi yang awal kitab Ihya Ulumuddin, mesti cerita obat bagi angan-angan ingat mati. So bila kita ingat mati, saudara-saudara semua, terputus angan-angan. Dah ada berangan lebih-lebih tu, tak apa ingat mati. Sampai bila aku nak macam ni? Ya, kita selama ni kata benda ni saya buat pun ibadat juga Ustaz. Cuba ingat mati, lalu kita nampak benda ni bukan ibadat. Ustaz, main pun ibadat. Okey, stop kejap. Ingat mati. Kalau kamu kata main ni ibadat, maukah kamu malaikat maut campur nyawa tengah main? Tak nak. Saya nak kat masjid. Mana satu ibadat? Mana satu ibadat? Yang kita kadang-kadang menjawab lebih. Jadi dah tua macam ni, main futsal buat apa? Muda-muda okey lah. Ni berlari sikit patah tulang. Sebab bukan waktu dia. Bukan waktu main. Ni kerja bola badminton sampai jantung nak putus. Itu bukan waktu kita. Muda-muda okey. Tak Ustaz, sihat, senang ni. Nak ke kita mati kat situ? Kadang-kadang kita jawab Ustaz, sukan pun Ustaz kan, Nabi suruh kita bersukan. Yelah, bukan dengan tua macam ni. Sukan tengok umur lah, tengok umur. Kalau kita nak jaga apa? Kita nak jaga pahala kita sekarang. Bukan kita jaga sihat. Kalau dah umur 60 tahun sudah nak jaga sihat. Tak, bukan lagi jaga sihat. Sebab itu kata Huzaifah bin Yaman, bila Imam Ghazali bagi contoh orang yang tak panjang dengan mati, Huzaifah kata, ya Allah, kalau sakit itu lebih baik pada sihatku untuk dekat diriku padamu, sakitkan aku. Dia waktu ni kita takut sakit. Walau dengan sebab sakit lah lidah kita sebut Allah, Allah, Allah. Kalau tak sakit, dong main badminton. Kadang-kadang kita main benda-benda orang muda main. Kadang-kadang kita main benda-benda yang amat membazir. Dah umur 60 main kapal terbang kontrol. Kapal terbang tu terbabak langgar kepala dia mati. Dan ini cerita benar. Dah pencin main kapal terbang kontrol mati. Saya tak katalah dia ahli neraka, bukan. Tapi sanggupkah kita mati macam tu? Sanggupkah kita menghabiskan duit pencin kita untuk benda tu? Walau ada benda lebih baik. Sebab itu punca orang panjang angan cinta pada dunia dua benda. Yang pertama, saudara, kerana jahil dia. Tak mengaji. Satu. Yang kedua, kerana terlalu sangat cinta pada dunia sehingga dia tak nampak lebih akhirat. Awal ni bila cerita duit pencin siap, dia mula fikir nak seronok kembali. Tak dulu masa kecil nak beli mainan kerupuk 5-6 beradik, itu saya beli besar tu. Tu beli yang boleh terbang betul-betul. Akhirnya dia mati dengan sebab. Kerana itu saudara, bila kita ingat mati, dia akan melunakkan hati kita dan menghilangkan angan-angan kita. Dan kerana itu juga bila kita beri alasan, ini pun ibadat Ustaz, ini pun ibadat baik. Kalau kamu malaikat maut ambil nyawa sekarang, mau atau tidak? Tak, berarti bukan ibadat. Bukan lagi ibadat. Itu kelentong untuk menghalalkan perbuatan kamu. Ya, walaupun Ustaz, bukankah ibadat ni ada umur, ada khusus, kan kerja ke dan sebagainya itu ibadat. Saudara, bila tersebut ibadat, kita kena jujur dengan Allah. Ibadat ni bukan kita nak lepas jawab dengan orang. Kita dengan jujur dengan Allah. Ya, kalau sekiranya kita main sampai subuh, esok tak ke masjid, ibadat ke? Kita nak namakan ibadat ke? Tak malukah kita di hadapan Allah? Bila kita beri alasan itu ibadat. Artinya bila kita benar nak katakan saya kerja ibadat, main ibadat, ni ibadat, okey, tak apa, stop di situ dan berlaku jujur dengan Allah. Benar Ustaz, sebab saya kalau tak main subuh yang bangun pukul 8, sebab saya main lah, saya bangun pukul 4 pagi. Okey, saya katakan awak, saya jujur ibadat untuk awak. Kita kena putuskan betul ke ibadat. Jangan sekadar saya katakan nak menjawab untuk orang tanya kita, lalu kita pun seolah-olah macam hebat, faham sangat bab ibadat, sehingga kita lupa kalau malaikat maut memilih untuk cabut nyawa kita, nescaya kita tak pilih dalam jalan itu. Kalau malaikat maut kata baik, saya nak cabut nyawa awak, dalam keadaan mana awak nak? Tengah main bola, kerana ibadat. Okey, apa kita cabut? Seorang pun tak berani cakap ni. Kita akan kata saya nak menuntut ilmu, saya nak ketika mana saya tahajud malam, saya nak ketika saya baca Quran, saya nak ketika mana saya bersedekah, saya nak ketika mana saya pergi ke Mekah. Semua orang melihat itu jalan ibadat. So, itulah benar ibadat yang sebenar.
Bukan ibadat yang kita cuba beri alasan. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebut, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amani wa inhum illa yadhunnun. Dan di antara mereka pula ada orang-orang yang buta huruf. Mereka tidak mengetahui akan isi kitab Taurat selain daripada penerangan-penerangan bohong daripada ketua-ketua mereka, dan mereka hanya bergantung pada sangkaan-sangkaan sahaja. Menurut ulama tafsir, golongan ummi yang jahil tidak mengetahui sedikit pun tentang kitab Taurat yang diturunkan kepada mereka. Apa yang mereka ketahui hanya waham-waham, sangkaan-sangkaan yang karut dan angan-angan. Mereka terselamat daripada azab neraka kerana mereka umat pilihan Allah Ta'ala dan diampunkan segala dosa yang mereka lakukan. Umat yang paling kuat berangai adalah umat Yahudi. Mereka punya angan-angan yang aneh. Mereka angan-angan kalau pun mereka masuk neraka 7 hari je. Kalau sekiranya Allah Ta'ala nak seksa mereka ini anak Allah, kekasih Allah, mereka mengatakan, menunjukkan mereka ini sebagai lebih belaka. Mereka berangan. Allah Ta'ala jawab satu persatu angan-angan mereka. Allah Ta'ala jawab dalam satu persatu angan-angan orang Yahudi. Kalau benar kamu kekasih Allah, maka bercita-citalah mati sekarang. Tapi Yahudi ternyata paling takut mati, bukan paling sayang hidup. Allah Ta'ala kata, kalau betul kamu abna'ullah wa ahibba'u, anak-anak Allah dan kekasih Allah, mati sekarang. Kenapa kamu takut jumpa aku? Ternyata Yahudi takut mati. Bimbang dia mati. Mereka membina kubu yang pelbagai biar Yahudi tak mati. Mereka bercita-cita nak panjang umur, dan mereka cuba mencari obat-obat. Saudara, orang-orang Yahudi ni dia punya hebat nak hidup. Mereka lah yang mendominasikan dunia farmasi. Dan dunia farmasi, mereka bersungguh-sungguh cari obat. Dan yang paling utama, mereka mencari obat untuk tidak mati. Itu mereka usahakan sampai sekarang. Kerana itu Nabi SAW menafikan daripada awal. Bila Nabi sebut antara khasiat-khasiat bijirin, khasiat-khasiat obat tertentu, antaranya habbatus sauda. Kata Nabi SAW, al-habbatus sauda dawa min kulli da'in illa sam. Habbatus sauda obat segala penyakit melainkan mati. Untuk tutup angan-angan. Kalau sekalipun kita nak sembuh dari sakit, ingat mati tetap berlaku. Habbatus sauda boleh untuk bara, boleh untuk boleh, tapi bukan untuk menjadikan kamu tak mati. Jadi jangan ingat bila kita tak ada bara, tak ada kencing manis, tak ada darah tinggi, maka kita tak mati. Mati cerita lain, sakit cerita lain. Ramai orang mati tak sakit, ramai orang sakit tak mati. Artinya mati dengan sakit bukan satu benda yang boleh kita hubung kaitkan. Mati tetap mati walau orang tu sihat macam mana pun. Yahudi dia berangan-angan. Kononnya bila dia mendominasikan alam farmasi, dunia farmasi, obat-obatan yang direka macam-macam hari ini, dia akan kekal sihat, dia akan kekal kuat. Tapi Allah Ta'ala kata, kamu tidak boleh menghalang daripada mati. Jadi kamu boleh sihat, boleh cergas otak, okey, tapi mati tetap berlaku. Okay, ini hukum Allah bagi memendekkan angan-angan manusia.